So, Assalamualaikum, selamat datang ke So, yang mana-mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali, supaya nanti kalau aku ada keluarkan video baru, maknanya dah terkeluar di atas notification korang itu. So, video hari ini kita nak di sebalik wrestler macam biasa lah. Tapi sebelum kita nak masuk di sebalik wrestler tu, aku nak promote baju Yeet ini. Mana nak dapatkan? Aku ada letak link dekat bawah dengan 2 lagi baju wrestler. Yang mana-mana minat J Uso tu dapatkan segera. Alright, jom kita review. Apa review? Kita di sebalik wrestler Kane. Glenn Thomas Jacob adalah nama sebenar untuk Kane ini. Dia dilahirkan pada 26 April 1967 di Torrejón de Ardoz, Spanyol. Sebab ayahnya merupakan tentera US lah. Kena terbang sini. Dia dibesarkan dan bersekolah di Missouri, kemudian jadi atlet bola sepak Amerika sebelum masuk ke dunia gusti. Beliau menceburi gusti pada tahun 1962. Dia guna ring name dia. Banyak ring name Kane ni. Antaranya Angus King, Unabomber, dan di WWE mula-mula dikenali sebagai Isaac Yan Kim, DDS ataupun dentist yang jahat serta pernah menjadi fake diesel. Kemudiannya pada tahun 1997, Kane muncul buat pertama kali dalam storyline Hell in the Cell antara Undertaker versus Shawn Michaels di Bad Blood. Time tu Paul Bearer bawa dia masuk sebagai adik tiri kepada Undertaker. So dia nak buat storyline adik-beradik macam tu lah. So mukanya ditutup bertopeng perwatakan monster dengan api dan aura menakutkan. Zaman kegemilangan dia ataupun zaman emas untuk Kane ini dari 1997 sehingga tahun 20-an lah. So dia feud dengan The Undertaker banyak kali juga dia lawan, termasuk WrestleMania. Tapi juga dia pernah bergabung dengan The Undertaker, orang kata dia punya adik-beradik lah, menjadi satu tag team yang sangat-sangat diguruni, iaitu Brother of Destruction. So dan dia pernah juara untuk pertama kalinya WWE Championship pada tahun 1998. Time tu dia kalahkan Stone Cold. Tapi macam tu dia pegang tak lama lah, cuma 1 hari sahaja. Dengar sahaja nama Kane, entrance api meletup tepi ring memang sangat-sangat ikonik. Dia pun dikenali dengan choke slam dia, tombstone dia, pilih driver dia. Itu untuk Kane. Kane ni juga banyak kali juga pegang tag team champion dengan dia punya partner dia, Undertaker, X-Pac, Big Show, RVD, Daniel Bryan, ramai lagi lah. Career dia pada tahun 2000 pula, pada tahun 2003, Kane ni dia buka topeng lah, mask removal. Lepas dia kalah dengan Triple H, dari situlah watak dia lebih psycho dan menakutkan tanpa topeng. Dia pun ada terlibat dalam storyline gelap macam bakar Jim Rose, kacau Lita. Lepas tu dia feud dengan orang kata bintang-bintang besar yang lain. Dan pada tahun 2011, Kane kembali dengan topeng versi baru dan jadi Big Red Monster semula. Kemudiannya pada tahun 2013 sehingga tahun 2018, itu dah masuk era korporat dia. Dia dah tak bawa watak Kane the Big Red Monster. So dia jadi sebahagian daripada storyline The Authority, Triple H dan juga Stephanie McMahon. Dikenali sebagai corporate Kane, pakai suit, kurang aksi ganas. Walaupun begitu, dia kadang-kadang sekali-sekala dia pakai juga, dia bawa juga watak pakai Kane yang pakai mask tu, untuk orang kata nak nostalgia sikit lah bagi penonton terhibur. Untuk pencapaian Kane ini, dia pernah menang sekali WWF Champion, sekali World Heavyweight Champion, sekali ECW Champion, 2 kali Intercontinental Champion, 12 kali untuk WWE Tag Team Champion. Lepas tu, dia menang Money in the Bank tahun 2010. Dan dia berjaya cash in untuk jadi World Heavyweight Champion dan menjadi Hall of Fame pada tahun 2021. So selepas Kane bersara keluar daripada WWE, dia buat apa? So Glenn Jacob kini menjadi Datuk Badan Knock Country Tennessee. Dia dipilih sejak tahun 2018 dan sampai sekarang ni dia masih berkhidmat lah.
So masih buat penampilan khas dekat WWE bila ada event-event besar macam Royal Rumble, WrestleMania. So sekarang ni kita masih tunggulah adakah corporate Kane ini akan muncul lagi di PLE besar untuk masa yang akan datang. Kalau kau tanya aku, Kane ini yang akan berlalu di fikiran aku, dia adalah antara monster karakter paling ikonik dalam sejarah WWE. Cuba korang komen sedikit, momen apa yang korang tak boleh lupa pasal Kane ini. So right, itu je lah dia beberapa serba sedikit mengenai Kane. Kalau korang ada info-info yang tambahan pasal Kane ni, boleh je komen dekat bawah. Tak ada masalah, sharing is caring, brother. Alright, tempat kita nak gerak dah ni. Korang boleh komen wrestler apa pula yang aku nak disebalikkan minggu depan. Jom lah komen. Okay, kita jumpa lagi di next video. Aku gerak dulu. Alright, nak beli baju, link kat bawah. Okay, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 letter 1 word. Yeet.